Guys, okey, bagi siapa yang ingat, aku dulu pernah cerita pasal Honor Magic V5 dekat channel aku pada tahun lepas lah. Ni dah tahun 2026 ni selepas aku keluarkan video ni. So, cepat je kan masa berlalu. Yang menarik mengenai Honor Magic V5 tu kan, masa aku pegang, aku pernah hands on, aku pernah cerita lah dulu kat channel aku. Dia punya kenipisan tu, padu lah. Especially kalau kita compare dengan Samsung Fold. Yang Magic V5 model tahun lepas tu memang dapat kalahkan Samsung kau-kau lah dari segi kenipisan dan juga bateri dia yang lebih besar berbanding dengan Samsung. Kamera dia pun lebih padu lah. So itu tu best lah memang Magic V5 yang aku pernah sembang, aku pernah cerita lah dekat channel aku sebelum ni. So untuk tahun ni juga aku tak tahulah Honor akan keluarkan lagi ke Divide Fold ke tidak, tapi kalau sekiranya dia keluarkan aku pasti lebih baik lah daripada tahun lepas kan. So aku looking forward lah untuk model tahun ni juga nanti kalau sekiranya ada lah. Yang maksudnya aku memang tabik dekat model Honor ni adalah dia punya ketahanan tu memang sangat padu lah. Dia memang kata jenis tahan lasak kan, boleh kena air pun tak ada masalah. Itu dah membuatkan aku memang teruja lah untuk aku test nak sembang lagi mengenai Honor Divide untuk tahun ni kalau sekiranya dapat peluang lah. So apa pendapat korang daripada korang audience aku yang pernah test Honor Magic V5 sebelum ni, ataupun mungkin korang pernah pakai Honor Divide lain ke? Boleh komen down below bagi pendapat korang dan juga experience korang menggunakan Honor Divide so far. Tapi untuk aku so far, aku puas hatilah dengan Honor lineup untuk model tahun 2025 ni. Dan aku harap jugalah untuk tahun ni dia dapat konsisten lah kuatkan produk yang padu jugalah macam tahun lepas. So apa pendapat korang? Boleh komen down below guys.